kali ni kita dah buat perubahan. Buka. 1, 2. Sumpah aku tak tahu nak cakap macam mana benda ni. Tapi kau tahu tak, kita dah almost tahun lebih kita buat banner ni. Aaron Aziz tidak pernah makan di sini. Kenapa kita buat benda ni sebenarnya adalah untuk nak make sure Aaron Aziz datang dan kita terpaksa potong lah. Dia dah pernah makan di sini. So hari ni saya nak tunjuk kat korang ni. Tengok belakang. Bukan tu, sabar. Bukan tu. Masih lagi belum Aaron Aziz belum datang. Namun, adakah kita nak give up? Kita tak give up. Walaupun Aaron Aziz tak datang lagi, mungkin korang tak tag dia, mungkin dia tak nampak. It's okay. Kali ni kita dah buat perubahan. Buka. 1, 2, 3. Fatah Amin suka makan di sini. Mungkin. So, disebabkan Aaron Aziz tak notice kita tak give up, kita tak down, kita tukar banner baru. So, hopefully Fatah Amin akan recognize benda ni dan dia akan datang makan di sini. So tolong tag Fatah Amin banyak-banyak. Tolong tag bini baru Fatah Amin banyak-banyak supaya Fatah Amin dan bini dia datang sini dan kita nak belanja Fatah Amin dan bini dia makan di sini. Alright, boleh tolong saya tag Fatah Amin cepat-cepat. Nanti kita nak potong ni supaya dia betul-betul suka makan di sini. Okay? Ciao.